Belum. Belum. Entah ada nombor dia? Ada? Mesej handphone Nana tengah charge kat luar. Nana tak ni. Satu tik je WhatsApp. Apa dia? Satu tik je dia WhatsApp. Saya call dia. Apa dia cakap? Sekejap. Dia tak balas ni? Dia kata sekejap. Oh, dia masuk Ya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ila fadilati talaba, insyaallah nuwasil qira'atana fi wa qawli ma qad hawat ila akhirih a'ni. Okey. Kita anggap dia dah masuk ke macam mana ni? Kita terus je lah, takkan nak tunggu dia kan. Kita terus dulu, nanti dia masuk, nanti dia baca. Wa qawli ma qad hawat ila akhirih a'ni, yang aku maksud annama jumi'at yani au annama jama'tu hadhihi ta annama jumi'at hadhihi durratu yakhruju fahmuhu bi fadlillahi ta'ala. Sesungguhnya apa yang terkumpul, yang dikumpulkan daripada intan ini, permata ini, keluar kefahamannya. Jadi kefahaman dia itu ialah insight lah, benda yang Allah SWT illuminatekan pada dia, yang Allah SWT berikan kepadanya bi fadlillahi ta'ala min hadidit taqlidi, daripada hadid. Apa maksud hadid? Sekejap. Tak reti aku guna benda ni. Nak buat apa tu? Okey. Sekejap. Mana ya dia? Ya, dia D. Bukan. Susah macam ni. MacBook kan, MacBook lain sikit dia punya apa nama tu? Harap dia tu. Nak guna ni. Apa dia tulis? Al-hadidu ma safula minal ardi, apa yang berada di bawah nihayah safih jabal aqrabun nuqtah fil madaril qamar, asfal, benda yang dari asal pucuk taklid, min hadidit taklidi, daripada pucuk taklid. Jadi murni daripada taklid. Jadi just from the basic of the taklid itself, al-mukhtalifi fihi, yang mana walaupun dia dikhilafkan tentangnya, ila ahwajil ma'rifati, kepada perkara yang ila awajil ma'rifati, perkara yang paling awaj, paling apa, yang boleh membawa kepada makrifah, allati la khilafah, allati, yang mana tidak ada ikhtilaf, tidak ada khilaf sama sekali, fiha, di dalamnya, di dalam allati
wa taqlidu taklid. Apakah definisi taklid? Taklid ini adalah akhdhu qaulil ghairi, mengambil pendapat lain bila dalilin, tanpa disandarkan dengan dalil. Okey, ala sabilil jazmi, dengan jalan jazmi, kemantapan. Jadi dia ikut pendapat lain dengan dia pegang pendapat tersebut. Itu nama dia taklid. Jadi tidak termasuk taklid orang yang terpengaruh dengan anti vaksin, tapi dia sendiri ragu-ragu dengan anti vaksin. Cuma dia abstain. Yang hari ni kan. Jadi contoh dia bukanlah nak percaya all the conspiracy theory tentang anti vaksin. Dia tak taklid. Tapi dia tak tahu dalil hujah anti vaksin. Tapi dia tak ambil vaksin sebab terpengaruh, tapi bukan ala sabilil jazmi. Ini bukan taklid yang dimaksudlah. Taklid ni adalah contoh dia orang yang ikut anti vaksin tapi dia tak ada bukti lah. Sebab memang betul sampai hari ini anti vaksin mana ada dalil. Yelah, dia ada bagi teori. Okey, ada fulan ni sebelum COVID, ada fulan ni dia ni apa dia panggil autis, kena autism. Okey, kenapa dia kena autism? Dia jadi macam ni sebab dia kena lepas dia injection vaksin, tak lama lepas tu dia jadi macam ni. Jadi dia salahkan vaksin. Well, there is a possibility, but it's out of like berapa million kan. Jadi contoh dia 1 juta satu. Dibandingkan yang kena hepatitis, hepatitis dalam 1 juta boleh jadi 10,000. Kan? Kalau dia tak ambil, kalau dia ambil boleh jadi 1 juta, boleh jadi 2 atau 3. So, but still it's not pasti, bukan ala sabilil jazmi. Jadi kita tak boleh nak tuduh vaksin penyebab autism, tak boleh. Benda-benda yang lain lah. Sebab dia tak terbukti. But at the same time, if tak ambil, then the dorol also akan besar. So, ini bukan taklid. Taklid ini, kenapa engkau Muslim? Saya ikut mak bapak. Ada dalil? Tak ada dalil. Kenapa ikut? Tak tahu. Saya ikut je mak bapak saya. Saya sayang mak bapak saya, sebab tu saya ikut. Bukan dalil. Kan? So, okay. Kalaulah mak bapak awak salah, apa yang kau nak buat? Biarlah saya salah. Tak apa. Asalkan tu mak bapak saya. Dan ini yang taklid. Dia dipanggil taklid mazmum. Taklid yang mazmum. Taklid ar-radi. Taklid ar-radi kalau dia agama lain memang radi lah, memang kufur lah. Tapi kalau dia taklid yang Muslim, dia taklid, dia diterima, dia mukmin. Tapi kalau dia ada akal yang sihat, berarti ma'al asyan lah. Samalah macam kebanyakan rakyat Malaysia hari ini yang taklid. Sebab kebanyakan mereka berpendidikan tinggi, betul? Sebab itu disuruh untuk berimanul ma'rifah. Dan iman ma'rifah ni penting, terutama di Indonesia. Sebab apa? Indonesia terlalu banyak orang ala taklid. Misalan dia, orang mengaku Nabi, berapa banyak pengikut dia. Orang yang mengaku ni, orang betul-betul buat agama baru. Apa dia panggil? Agama Abraham tu apa dia panggil? Abrahamic itulah, yang dia solat macam Islam tapi dia buat salib, apa nak tak ingat nama agama tu. Well, by research, diorang punya pengikut is almost thousands. That's the fact why kita kena promote people to use their head, to use their rational untuk decide, not taklid, bukan emotional. Sebab tu kita sebagai ilmiah dalam ahli kalam, kita we cannot be emotional. We have to, betul-betul lah. Okay. Alladzi la yasihu ar-ruju' ma'ahu, yang tidak sah untuk kembali bersamanya. Walau raja'a al-ghair, walaupun orang lain tarik pendapat tersebut, dia tak. Wa imanul muqallid bihadzal ma'na, imanul muqallid dengan makna ini, kama haqqaqahu ba'duhum, seperti yang ditahqiqkan oleh sebagian ulama, ba'da ikhtilafatin, setelah terjadi khilaf yang banyak. Ikhtilafatin kathiratin. Ikhtilaf yang banyak ni macam mana? Yalah, ini yang nak kata najin ke tak najin ke, lepas tu ma'an isyan ke tak ada isyan ke, kufur ke tak kufur ke, itu banyak. Kafin, penjelasan ini adalah cukup. Imanul muqallid bihadzal makna itu kafin. Jadi dia itu Islam bila orang lain kerana dia taklid
Tapi bila dia dipertanyakan, akhirnya dia la raja'al ghair, dia tidak. Dia tak berubah akidah dia. Tapi yang orang lain dia jadi kufur. Jadi yang ini yang tak termasuklah, bukan kafir. Yang ini yang kafir. Jap. Telefon dulu. Tak ada. Tak ada.
Sorry. Big boss the call. Okay. Syed. Buka mikrofon Syed. Oh Syed. Ya, ya. Doktor, Mana hang ala lagi sabilil jazmi maksudnya apa? apa dia? Maksud ala sabilil jazmi itu maksudnya macam mana? Yakinlah. Jadi taklid orang Islam macam Enta ni masuk Islam sebab lahir. Bila orang tanya kenapa kau Islam? Mak bapak saya Islam lah. Tapi orang lain murtad, kan? Contoh dia orang lain terpengaruh dengan liberal ke, dengan pluralism ke, jadi maknyah ke, lepas tu tak suka agama boleh murtad. Enta tetap pegang walaupun enta ala sabilil jazmi. Walaupun enta taklid. Akhdhil qaulil ghair bila dalilin. Tanpa ada dalil ala sabilil jazmi dengan yakin. Okey, tak ada. Yang anda nak cakap ni, enta letak footnote dekat lepas titik ni. Okey, dalam footnote ni enta detailkan semua jenis imanul muqallid dengan iman ma'rifah. Jadi maratib iman tu dengan ala sabilil qasri lah, yang pendek je, ikhtisar je lah. Tak payah panjang. Dia pertama imanul muqallid laisa ala sabilil jazmi. Imanul muqallid ala sabilil jazmi. Lepas tu imanul ma'rifah. Lepas tu yang ada yang mujtahid, yang ada hujah yang kuat, yang create hujah. Kalau tak salah ada 4 tu. Ada 4 atau 3 atau 4. Dekat mana enta cuba cari, ada kitab dia, tapi kat dalam ni ada satu manuskrip tu dia tentang taklid. Tapi kalau tak boleh anda cuba cari dekat Hasyiah As-Sawi ala Jauharit Tauhid. Okay, so now continue. Wa qauli likauniha ila akhiri a'ni annal hamila li ala sighari hajmiha kaunuha limubtadi cukup. Boleh ni betul. Sebab dia mubtadi ada hamzah. Lil mubtadi tanpa ada hamzah pun boleh, tak salah. Dalam alfiyah tu kan wa qasrul hamzi jawizin arad, jawiz mujma'. Jadi boleh dibuang hamzah. Tapi kalau anda nak letak hamzah boleh juga. Lil mubtadi'i fi hadzal fanni. Sebab memang ulama dulu lafaz-lafaz macam ni dia jarang letak hamzah sebab dua-dua boleh. Asyifa, dua-dua boleh. Okey. Fi hadzal fanni, pada fan ini. Wa qauli rajian ay muammilan, dengan harapan minhu, daripada Allah Taala, ayyuthibani bi husnil khatimah, untuk memberi ganjaranku dengan husnul khatimah, bila mihnatin, dengan tanpa mihnati dunia. Minati dunia wa ukhra. Dengan ujian dunia dan ujian akhirat. Okey.
Wa bi naf'i dhi taqwa, dengan lafaz ini asyartu ila anna al-ilma la yanfa'u. Tengok ana baca yang apa Zainul buat ni cantik sikit. Hari tu ana pakai yang words tu tak cantik. Kan tak cantik, susah baca pun tak sedap. Annal ilma la yanfa'u illa ma'at taqwa. Jadi sebabkan ilmu ini ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu itu tidak akan mendapat manfaat kecuali dengan takwa. Ini kaul. Entah buat footnote, ana bagi tahu entah sekarang, entah buat footnote, rujuk je dekat bawah tu Bidayatul Hidayah Imam Ghazali. Bidayatul Hidayah Imam Ghazali dekat bab awal sekali tu. Dia ada bahas tentang ilmu yang bermanfaat dan ilmu tidak bermanfaat. Ilmu bermanfaat ni ilmu yang membawa takwa. Inilah dia. So, orang orientalis ni ilmu dia tak bermanfaat. Sebab apa? Bila dia pandai-pandai daripada kita, tapi dia tak ada takwa, dia tak beriman. Beza dengan kita umat Islam, kita beriman. Kita ada ilmu tu buat kita takut pada Allah. Kita ada iman. So, ni illa ma'at taqwa. Wa amma ma'a adamiha fa syaqatun. Okay. So, Ana tak tahu kenapa dia punya footnote ni tu huruf dia besar sangat ni. Ni Zainul buat kan. So, it's supposed to be smaller lah sikit kalau nak cantik. Sepatutnya kecil tu. Ana rasa dia terpilih semua dan dia besarkan ni. So ni pun ikut je besar. But nanti it's not your problem lah. Ini bila dah masuk dalam Akademi Jawi, they have to make it small lah. Ni Ana pun besok kena urus Khazinatul Ihsan ni. Insan ni. Okay. Fashafshaqatun fashafshaqati lisani. Fashafshaqatu lisani. So dua. Shafshaqa apa al-jumal ni apa ni? Unta. Al-jamal. Oh sorry, al-jamal hadarun. Tak faham apa hadar tu. Dia punya bunyi. So how you make it is wrong. You cannot do like this. You have to explain. You have to explain dalam bentuk jumlah. Entah kena explain dalam bentuk kalam lah. Makna syafsyaqah huwa bla bla bla. Baru kita boleh nampak dia Ana tak faham ni apa ni. Apa maksud dia? Orang Arab pun Ana rasa dia tak faham. Kalau dalam lisan Arab tu saya ambil memang bulat-bulat macam tu lah. Ya, lisan Arab dia start dengan jumlah, dia explain, lepas tu dia bahagi-bahagi makna. So ada jumlah yang muqtaridah yang terbuang kat sini, betul? Betul tak? Kan lisan Arab kan besar. So bila dia explain kat atas, lepas tu bila dia macam jumlah muqtaridah lah, dia ada banyak jumlah-jumlah kat tengah ni, dia ada explain benda lain yang mana muqtada dia kat depan. So if we pegang kitab tu, we will understand what does it mean. Tapi bila you entah buat macam ni je, entah potong, so jumlah sebelum ni Ana tak tahu kan. I might not know what is the meaning. So you have to explain. Okay. Yang maksud sautun tu bukan maksud dia tu sautun. Ya ni then you have to explain. Falafdhu syafdallah wa huwa bi makna bla. Bla 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 al-jamal atau wa aidan yusama bi hadar ke apa ke wal usfur. Apa hubungan dia usfur dengan syak ni? Faham tak? So you have to explain. Explain dalam bentuk bahasa Arab lah, jumlah lah. In a words, in a sentence, you have to explain in a sentence. Fi jumlatin wahidatin. Jumlatin mufidatin. Faham tak? So you have to make it in a jumlah mufidah. Lepas tu, unzur majma'al lughah al-Arabiyah bil Qahirah. Okay, fine. But I think majma'al lughah bil Arabiyah je, tak payah bil Qahirah. Or, you have to put name lah. Okay, nama kalau ada dua nama. Kalau ada tiga, satu nama and then wa ghairihi. Kan? So you make it like that. Nama jangan majma'ul lughah. Nama terus. Ibrahim Mustafa wa ghairihi, lisanul Arab, and then Al-Qahirah, .2, majma'ul lughah Arabiyah, maktab syuruk, okay, fine. Taba'ah berapa, and then tahun, titik. That is how it to be done. Ikut Chicago. Macam atas ni kita dah buat betul lah ni. Yang ni dah betul lah ni. Ini cara UIA lah. UIA dia letak last name kat depan baru dia koma. Kalau Ana punya Chicago, Ana punya version yang lama, untuk footnote tak payah letak last name dulu. Terus nama sahaja and then last name kat sini tak apa. But dekat bibliografi nanti then baru last name kena kat depan.
But I know UIA dia ambil yang the latest Chicago, dekat sini dia dah pisahkan last name. Kan? So it's okay. You have to follow lah, bukan it's okay. You have to follow Chicago punya UIA punya ni. So okay lah, fine. So but this one is you have to betulkan, okay? Ni simple je. You start dengan Mustafa Ibrahim, koma wa ghairihi, koma lisanul Arab, and then buka tutup Al-Qahirah. And then titik 2 Majma'ul Lughah. Arabia Maktabul Syuruk. Okay, sampai habis. Okay. So and then fa syaqshaqqatul lisanin wa amma ma'a adamiha fa syaqshaqqatul lisanin wa li sahibihi bisababihi ghayatul hawani yadullu alaihi ashaddukum azaban yaumal qiyamati alimun la yanfa'uhu ilmuhu. La yanfa'uhu ilmuhu. Ilmu dia tidak memberi manfaat kepada dia. Okey. Lepas tu jap, mana Entah bin Takhrij At-Tabrani. Ini sahaja ke? Takkan tak ada lain kot? Ya, ambil yang ni je. Okey, jap. Check in case Aina rasa ada dalam Bukhari atau Muslim atau Kutubus Sittah. Okey? Sunan Arba'ah. Sunan Arba'ah. So check je dulu. If ada mana-mana Bukhari atau Muslim, iktifak dengan tu. Tapi kalau ada sunan, tak ada dalam Bukhari Muslim, ambil sunan. Kalau tak ada, then you can use this one. Always use the tartib. Remember yang Ana cakap hari tu. Ini for your own sake lah. Inilah buat nak cetak buku, nak buat ilmiah, nak jadi scholar, this is the job you have to do. Memang ini kita punya makanan tiap hari. Kalau akademik. Ana ada kawan dia baru cetak buku, dia nak suruh Ana proofread lah. Dia cetak buku Burdah je, terjemahan Burdah, but how dia buat tu at least almost 2 or 3 years. 3 years kot, 2 years dia buat buku tu. Faham tak? Betul-betul dia check every single thing. Kena macam tu lah. Ini orang Melayu tak ada, ni orang Melayu orang Indonesia tak ada. Ana do review ada Indonesia punya universiti ni, dia bagi mengarut, dia bagi memang banyak salah lah. And then, tapi dah cetak. Baru nak suruh review dah cetak. So bagi Ana memang tak lepas lah. Kalau bawa masuk Ana lepas Corpus pun tak lepas. Faham tak? So you have to kerja lama biasa. Ana punya thesis PhD sampai sekarang Ana tak cetak. Sebab Ana tak buat lagi lah. Tapi kalau dah buat tu pun tak semudah tu nak cetak. Okay. Wa taqwa at-tawqi anil azabi. Okay. Okay. Maksud dia takut daripada azab al-mukhallidi bitabarridi minasyirki wa an kulli mu'thimin fi'lan aw tarkan. Wa thani huwa al-muta'arraf syar'an. Okey, ini maksud ini yang paling wa anil kulli mu'thimin, benda yang memberi dosa, fi'lan aw tarkan, ini yang paling muta'arraf lah syarak. Wa tanazzuhu amma yushghilu sirra. وهذا هو المطلوب بتقوى الله حق تقاته والإخوان جمع أخ في الدين. Ikhwan ni adalah jamak bagi lafaz akh fi din di dalam agama. Wa jam'uhu fi nisabi ikhwatun. Fi nisabi. Sebab kalau ada tak marbatuah baru nisbatun, fi nisbati. Kalau tak ada berarti fi nisabi, nisbah, jamak kepada nisbah. Nisabi ikhwatun wal muradu huna ma huwa a'ammu. Yang dimaksud di sini apa yang lebih umum. Wa ila anna man talaba al-ilma mulaziman taqwallahi hasala lahu min al-fathi ma yata'ajjabu minhu. Okey, yashhadu lahu, apa ayat berarti fa'il dia, wattaqullah. Kenapa dia punya tulis wow dia macam tak clear kat sini? Apa dia? Wow dia macam tak cantik ke? Kat print ni okey je. Okey. Okey, wattaqullaha wa yu'allimukumullah in ya'lamillahu fi qulubikum khaira. Okey. Dekat tu kot yang tak terang tu, dekat PDF saya tak terang. PDF. Okeylah, tak apa. Siapa yang tukar balik PDF ni? Tak ke Arif? Ashraf? Arif?
Tak. Saya pakai yang PDF Dota hantar tu je. Dia memang Zainul dah bagi hias kat depan sekali tu Lepas sekali tu saya tambah yang tu. Itu yang tak buat lah kan. Yang tu Macam mana yang yang tak boleh masukkan jadi PDF? pakai Google ada. Oh, korang ni canggih. Ana ni pakai ini sebab nak belajar lah buat benda tu. Tapi tak belajar-belajar. Ada pusing-pusing sesat dia. Ada macam bazir lah beli ni. Walladzina jahadu fina lanahdiyannakum liyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wa ghairu dzalika tak tahu kat depan apa, ialah wa ghairu dzalika, dan selain perkara tersebut, nas'aluhu, kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, an yanfa'ana bihi, semoga memberi manfaat kepada kita, bihi, melaluinya, ma'aman, beserta orang qara'a yang membaca hadhil muqaddimata, yang membaca muqaddimah ini, biniyatin, dengan niat, sadiqatin, yang benar, bijahi, dengan pangkat Sayyidina inda maulahu. Footnote kat sini tulis wa hadza naw'un minat tawassuli alladhi yajuzu lana aw yajuzu lahu inda jumhuril ulama. And then footnote, ambillah satu kitab Ibnu Hajar Al-Haytami ke, atau terus kitab Raf'il Manarah. Ana ada kitab Raf'il Manarah. Kitab Raf'il Manarah Syekh Mahmud Said Mamdouh, entah buka page hadis Allahumma inni as'aluka bijahi Muhammadin. Hadis yang tu dia memang guna hadis bijahi. Ada tahrij dia dah lengkap dah kat situ. So entah lukis macam tu je. Wa hadza min naw'i Hadza naw'un min anwa'it tawassuli al-mujawwazi lahu 'inda jumhuril ulama. Unzur titik, lepas tu unzur kitab Syekh Mahmud Said Mamdouh. Raf'ul Manarah tu muka surat apa? Tak, itu nantilah, buka lah nanti. Entah ada tak ada. Okey. Ada ke tak ada kitab tu? Kitab tu memang tak ada lah. Kena download lah. Tu tak ada download tu. Cetakan baru ada kat Ana. Tu later nanti message Ana. Ana tu. ada lah, Ana ada banyak. Sebab yang cetak tu Ana lah dengan kawan Ana. Kita kumpul duit cetak waktu tu. Edisi kedua. Edisi pertama Ana ada lah. Edisi pertama Maktabal Qahirah yang cetak. Ni edisi kedua ni yang dia cetak sendiri. Okey, summa qultu wujubu ma'rifatillahi wa rusulihi fawajibun syar'an ala man kallafa li rabbihi wa ruslihi an ya'rifa ma jaza wastahala qad wajaba. Ni check ada wawu ke tak ada? Dah ada. Jaza Ada. Mustaf'ilun okey, buang zihaf. Mustaf'ilun ma jaza wastahala wa qad wajaba wazidu amma qultu fadlan wajaba. Okey, main. Malas nak tak bolehlah tak pakai pen. Entah kena pandai arut. Nak buat arut ni, harokat kena pandai arut. Jadi wajib secara syarak alaman bagi orang yang kullifa, yang betul. Kullifa, yang dimukallafkan lah kan. Kullifa. Li rabbihi, pada Tuhannya, wali ruslihi, dan wali ruslihi. Wa ruslihi, bukan rusulihi. Memanglah rusulihi, tapi dia ni lah syair dia. Li rabbihi wa ruslihi ay ya'rifa mustaf'ilun mus. Okey, ruslihi. Dengan tasydid sin, dengan sukun sin. Sukun sin. Li rabbihi wa ruslihi ay ya'rifa, untuk mengetahui bagi Tuhannya dan Rasulnya. Berarti dia kena makrifah Allah dan Rasulnya. Majaza, mengetahui apa?
majaza ayarifa sopoman. Sopoman berarti fa'il dia man, alaman kullifa tadi. Ma menjadi maf'ulun bih. Ma ing perkara, ma pada perkara jaza yang. Silah kepada ma, jaza yang harus apa ma, wastahala dan yang mustahil apa ma, waqad wajaba dan benar-benar wajib. Benar-benar wajib. Wazidu dan ditambah amma dari perkara kultu yang telah aku sebutkan semua ni, fadlan wajaba. Dia adalah apa afdal lah, bukan benda yang wajib tapi benda yang lebih. Wajaba. Jadi amma wajaba. Jadi amma wajaba. Ini dia lompat. Wazidalan dan tambah amma saking perkara wajaba kang wajib apa ma kultu kang wis dau sapa ingsun iku fadlun atau fadla, apa letak ni alif itlaq, fadla yakni fadlan hal, jadi hal dalam keadaan utama. Itu Jawa dia lah, tak apa. Ana kalau i'rab kena pakai Jawa baru jadi. Okey. Doktor, yang waruslihi tu waruslihi apa beza waruslihi dengan warusuli? Dia sebab Tak, ikut arut ke? Syi'ir nak ikut urat bahar rojas. Entah nampak ni. Li rabbihi mutaf'ilun, dia dah buang sin tu. Nampak zihaf tu. Okey, mutaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun. Faham tak? Li rusli. Kalau li rusulihi dah tak ikut wazan lah nanti. Li rabbihi wa rusuli. Tak boleh lah. Faham tak? Nanti mutaf'ilun mana boleh? Ni mutaf'ilun mustaf'ilun. Dia makna sama je lah. Makna sama. Ini syair lah. Lepas tu yang wazidu tu ada sabdu ke wazidu macam mana? Wazidu ada sabdu. Wazidu. Sebab ini kan ada pun yang berupa tambahan. Faham tak? Dari kata zada yazidu kan. Zaidun zidun. Ini tambah yang ditambah. Benda yang tambah dari apa yang telah aku sebutkan dari perkara yang wajib. Dalam keadaan itu adalah dalam keadaan utama sahaja. Maksud dia nak tahu dalil itu benda yang apa? Benda yang macam hujah-hujah ilmu kalam ini adalah sunat je lah. Tapi kita tengok nanti. Syarah nanti dia explain. Syarah nanti dia explain. Okey, i'lam awalan annal hukma ithbatu amrin li amrin. Basically kadang-kadang Imam Sanusi dia explain annal hukma isbatu amrin titik. Ana kadang-kadang terangkan macam ni, cuma ana tak ingat mana ana baca. Cuma hari tu waktu ana live online ni, bukan online, live IKIM hari tu. So ana tak explain li amrin tu, ana explain isbatu amrin sebab kitab tu isbatu amrin je. Biar hati ana macam li amrin ni. Tak apalah, ana terus je. Ni dah jumpa dah. Isbatu amrin li amrin, menetapkan satu perkara pada satu perkara. Contohnya menetapkan wujud bagi Allah. Nampak tu? Itu hukum lah. Hukum akal menetapkan wujud bagi Allah. Hukum akal menafikan au nafyu amrin an amrin. Menafikan syirik bagi Allah. Menafikan satu perkara daripada satu perkara. Fal awwalu, maka yang pertama isbatu amrin li amrin ka isbatil hudusi lil alami, seperti mensabitkan sifat baru bagi alam. Fi qaulina, pada ucapan kita, al alamu hadithun, alam itu baru. Wa thani, yang kedua, nafyu amrin an amrin adalah al hudusu anhu ta'ala, seperti sifat baru. Kanafyil hudusi, seperti menafikan hudus anhu, daripada Allah Ta'ala. Benda-benda macam ni entah jangan harakatkan. Jangan harakatkan. Maksud harakat tulis tak apa, tapi bila nak pre tu jangan harakatkan. Sebab nanti jangan jadi macam Ana lah, beli benda ni, laptop ni sebab isu harakat.
tak boleh masuk. So dia orang kata pakai Mac ni boleh baca. Katalah usturah lagi lah, belum buktikan lagi. Tapi jangan harakatkan semua, bukan hanya isu tu. Isu yang kedua, ada balik sikit lah yang tak punya manuskrip ni. Kalau harakat semua dah jadi macam budak-budak. Okay. Anhu ta'ala fi qaulina, pada ucapan kita, Allahu ta'ala laisa bihadisin. Laisa bihadisin. Itu Allah Ta'ala bukanlah zat yang baru. Bila dia guna laisa ada ba, ini bersifat sebagai takkid. Allah SWT bukanlah yang benar-benar baru. Itu kalau nak bagi makna Melayu lah yang betul. Wal isbatu, adapun isbat itu sadiqun bil hamli wal luzumi wal inad. Itu adalah benar, sadiq, benar bagi hamal, luzum dan inad. Wa huwa syar'iyyun, dia adalah syarak, wa adiyun, hukum adat, wa aqliyun, hukum akal. Okey. Ini entah boleh letak rujukan dia ni, rujukan ni kat sini lah, footnote kat sini, letaklah mukadimah, syarah mukadimat Imam Sanusi. Saya dah letak nombor 2. Dekat Okey. Oh, nombor 2. Okey. It's better entah letak sini sebab ini benda lain lagi. Faham tak? Ikut page. Okey. Fal awwalu, sebab nanti kalau tak letak sini, orang ingat ini je yang dari situ. Correct? Ini kan ada sumber dia. Okay, yang ni kalau letak lepas titik. Means the whole jumlah. Okay. So footnote tu kedepankan ke depan titik. tu. Ini nombor 2 ni pindahkan ke sini. Tapi footnote dia tetap sama kan daripada sebab sama. Maksud pindahkan posisi dia. Yang macam ni lepas kat titik. Lepas tu yang doktor cakap tentang harakat tu, nak letak harakat tu bila? Kalau bait harakat. Bila ada lafaz yang muskil, harakat. Muskil tu maksud dia ada possibility orang salah baca. Dekat bait tu semua ke? Taklah, muskil tu itu ijtihadi lah. Itu anak kata itu ijtihadi, anak tak boleh nak cakap. Bila anak tu anak tahulah bila nak letak. Okey. So entah kena ada feeling tu. Kira-kira orang baca ni orang akan salah. Kalau entah rasa aku baca ni semua salah, aku letak semua, tak boleh lah macam tu. Belum pro lagi macam tu. I tahulah. But I'm teaching you that is you must have to find lah. Ana buat benda ni bukan sekali. Ana buat benda ni dah 20 tahun dah. Dari Ana kat pondok dah Ana buat kerja. Tapi Ana buat kerja abang Ana lah dulu. Dia takik Ana lah yang duk buat benda ni. So benda tu malakah tu keluar. So biasalah entah buat ni baru satu, entah nak jadi profesor ke apa, you have to do it for long time, 10 tahun baru boleh dapat malakah tu. But kena ada lah. Fal awwalu, yang pertama adalah khitabullah ta'ala al-muta'allaqi bi af'al, al-muta'alliqi, khitab Allah yang berkaitan, muta'alliqi bi kasril lam. Ini kena lah. Ini kena letak tasydid je, kasrah. Khitab Allah yang bergantung. Jadi khitab itu yang berkaitan. Muta'alliq. Bukan muta'allaq, muta'alliq. Bi af'alil mukallafin, yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Berarti ini syara'i. Bitalabi awil ibahati awil wada'i. Lepas tu letak lagi footnote. Entah boleh syarahkan al-maqsud minal awal wahwa yani asy-syar'i. Wahwa syar'iyyun. Lepas tu unzur Sanusi. Itu baru bagus. Bitalabi awadihi lahuma. Okey, jelas. Wa tsani isbatur rabati baina amrin wa amrin. Yang kedua apa? Yang kedua adi, hukum adat. Hukum adat. Sebab tu ini patutnya jadi thesis master. Entah terlalu maju sangat. Sebab apa kalau buat FYP 2 page manuskrip tu dah cukup dah. Ini buat analisis. Ini dah master, mustawa master sebenarnya. Manuskrip ni. So wathani, hukum adi adalah ithbatur rabti baina amrin wa amrin wujudan aw adaman biwasitati takarruri. Ini tajdid. Tajdid.
Sebab kalau entah baca, entah salah baca nanti. Biwasitati takarruri ma'asihati takhallufi tasydid. Wa adami kan? Wa adami ta'thiri ahadihima fil akhari albattata. Ini nama dia hukum adat. So sekarang kesimpulan dia, yang korang duk bising tentang pakai vaksin tu, yang duk bising tentang ubat ni, tahu bising dengan COVID ni, ini semua hukum adat. Hukum adat ni apa? Keterkaitan antara satu perkara dengan perkara lain, sama ada kewujudannya atau tidak wujud, dengan lantaran ada pengulangan dan sah untuk dia tidak berlaku. Takhalluf tu berarti dia tak berjalan. Entah makan ubat tak baik. Bukannya vaksin COVID, entah minum ubat batuk tak baik. Entah kena virus tak sakit. Kan ada yang kata, lah saya tak percaya wujudnya virus ni. Sebab apa? Bukti dia saya pegang okey je, sihat je. Inilah sihati takhalluf lah. Boleh je macam api lah. Boleh je ada orang pegang tak terbakar. Tapi panas tak? Ada orang bukankan panas, kena tembak pun tak sakit. Kalau tak percaya tengok cerita James Bond yang apa tu, James Bond yang perempuan yang dia pergi potong telinga dia tu lah. 007 Pierce Brosnan dengan perempuan tu. Ini contoh dia dengan Michelle Yeoh kalau tak salah. Ini contoh dia. Wa adami ta'thiri ahadihima fil akhari albattata. Tapi hukum adat termasuk usaha yang wajib kita lakukan lah. Kecuali lah entah dah jadi wali yang memang betul-betul isqatut tadbir tapi tidak meninggalkan amal. Ini wali lah. Means dia beramal, dia solat, tak pernah tinggal, tapi dia percaya semua ni datang daripada Allah. Hakikat lah, ainul hakikat. Dengan kacamata atau dengan mata hakikat. Tapi tidak tarkul amal. Supaya apa? Supaya dia tidak ibadah, merasa dia ni yang buat ibadah ni. Sebab kalau dia merasa dia yang buat ibadah, takabur naik. Okay. Kalau orang dah sampai derajat tu, of course, dia tak pedulilah kena COVID, tak COVID, bagi dia tak ada efek. Tapi orang macam ni, you have to understand, consequences dia, dia kalau hilang rumah pun dia tak kisah. Kita ni hilang rumah menjerit. Kan? Hilang kerajaan yang kita nak, marah-marah. Kan? Bila masjid tutup, marah juga. Mana ada yang sakitkan ni Allah, bukannya penyakit virus. Pun kita kononnya hakikat. Tapi bila kita tarik handphone dia, dia marah pula. Kalau orang ainul hakikat tadi, kan, yang hakikat yang level tinggi, hukum adat ni bagi dia walaupun wujud tapi tak ada makna. Sehingga kan kalau harta dia hilang seketika itu, dia tak ada masalah. Dia tak risau, la khaufun alaihim wala yahzanun. Dia tak risau, tak takut, tak ada masalah. Faham tak? Itulah wali Allah. Tapi kita ni, rumah nak hilang pun dah menjerit-jerit, handphone hilang, tak payah susah. Hilang handphone, cuba korang hilang handphone. Hilang handphone tu dah macam end of the world lah. Betul tak? Lebih-lebih lagi budak UIA. Betul. Jadi nak bagi tahu Allah Subhanahu Taala ni uji kita ni dengan cara dia ambil yang kita sayang. Kalau benda yang kita tak sayang Allah ambil, kita tak terasa. Kan? Mungkin orang kaya raya tiba-tiba hilang handphone, biasa je bagi dia. Tapi hilang isteri, hilang anak, sakit hati. Betul tak? Orang yang miskin, hilang isteri, hilang anak, dia tak kisah lagi. Ringan beban dia. Betul tak? Tapi bila dia hilang handphone dia, mampu hidup dia dengan handphone. Misalan dia. Pasal yang tak tandakan ni, kenapa ni kecil ni besar. Nampak footnote dia. Just tanda supaya editor nanti tahulah. Wathalithu, yang ketiga adalah isbatu amrin li amrin au nafyu amrin an amrin min ghairi tawakkufin ala takarrurin wala wada'i wadi'in. Ini apa ni? Hukum wada'i. Bukan, hukum akli. Ini hukum akli. Menetapkan satu perkara pada perkara lain atau menafikannya, dia tidak perlu kepada takarrur. Faham tak? Jadi sekarang ini pertanyaan dia fizik. Fizik ini logik
Kalau you maknakan hukum akal itu dengan logik, so apakah fizik itu logik atau adat? So it is how you play with the language. If you saying that it is logic dengan definisi menurut ahli fizik atau saintis, okay, so you have to understand dalam ilmu kalam is not called as logic, it's not called as hukum akal. Dia dipanggil hukum adat. Kerana fizik law come with a takarrur, betul? Beza dia ahli fizik atau zaman dulu dipanggil dengan tabi'iyun, dia tidak ada ni. Dia tidak percaya sihati takhalluf. Bagi dia takkan terjadi berlawanan. Mesti macam tu. Api kena kayu yang kering. Adamul mane' wujudil mumasah. Kan? Wujudul mumasah ada wujudnya terkena. Mumasah. Bahasa Melayu mumasah aku tak tahulah. Mumasah tu. Bersentuh. Wujudnya mumasah dan tidak adanya mane'. Kan? Ini menyebabkan terjadinya pembakaran. Menurut ahli tabi'iyun, wajib seperti itu. Hari ini definisi mereka atau gelar mereka dipanggil dengan ahli fizik. Sebab apa? Sebab dia orang yang kata macam tu. Dan dia orang mengkufuri orang yang kata sebaliknya. Orang kata tak macam tu, dia akan tolak. Dia tak boleh terima. Betul ke tak? Okey. Wa adami ta'thirin. Okay, sorry dah. Ni dah jelas. Any question? Anyone yang hadir malam ni? Doktor, bil hamli wal luzim wal inat tu macam mana? Buat isbat tu sodikun. Isbat itu sodikun, benar, bil hamli dengan dalalah hamli kan, dalam ilmu mantik, luzum dengan makna lazim, yang anil kharij, inat, perlawanan, inat. Dia attempt, dia jadal yang mukhalif. Okey? Ini istilah ilmu mantik. Okey, faham? Okey, terus? Ya, doktor, yang tu ma'asihati ke ma'asihati? Ma'asihati lah. Ada Anda baca apa? Dengar macam sabdu ni. Sihati, betul, memanglah kena bersabdu. Okey. Sihati, mesti bersabdu. Okey. Okey. Yang lain tak ada pertanyaan? Ke tidur ngantuk? Ke tak faham? Okey, harap semua faham. Ada Aiman Nasaruddin ni. Faham ke Aiman? Faham sikit-sikit doktor. Boleh. Sikit-sikit je. Boleh follow doktor. Boleh. Tak kena tukar department lah. Doktor, saya nak kuaya A dah ni. Dah habis dah? Madinah. Oh, entah pergi Madinah? Doktor. Bitaufik InsyaAllah doktor. Balik jangan kafe Anas sudah. Doktor. Bitaufik lah. Doktor, saya ada kaya baru. Kalau anak tak nak anak pergi Madinah. Bukan sebab tak nak dekat dengan Nabi. Duit syubhat tak nak. Ada tu gurau tak apa, pergi je. Hari tu tak tahu anak punya murid Ustaz Dr. Firdaus, Dr. Ahmad Arif tu. Entah tak kenal lah, ada satu doktor. Dia sekarang kat UiTM Melaka. Dia pergi Madinah, dia apply, dia dapat pergi, dia pergi Madinah, dia ambil duit banyak, dia pergi haji semua, dia balik lah. Tapi entah janganlah, entah belajarlah rajin-rajin lulus. Entah ambil fakulti apa? Syariah doktor. Syariah, okeylah. Baguslah syariah. Doktor, saya ada soalan doktor. Apa soalan dia? Kalau sifat af'al Allah tu, dia qadim ataupun hadis? Kalau dia hadis, af'al Allah hadis. Af'al Allah hadis. Adakah dia dikira sebagai hulul hawadis bizatihi ta'ala? Tak, kenapa dia hawadis bizatihi ta'ala? Macam mana? Macam tak faham? Kan af'al Allah hadis kan? Ya. Adakah dia af'al Allah tu dikira hulul hawadis bizatihi ta'ala macam pegangan Ibn Taymiyah tu? Tak. Dia adalah muta'allaq daripada sifat kudrah Allah yang qadim.
Jadi sifat makna dia, sifat ma'ani dia kudrah. Kudrah ini qadimah, qaimatun bizatihi ta'ala. Okey. Dengan wujudnya sifat kudrah berarti ada ta'alluq. Sebab ta'alluq tu apa? Dengan wujudnya sesuatu itu akan menuntut wujudnya sesuatu yang lain. Kalau ada kudrah mestilah ada makdurat. Makdurat. Isim maf'ul. Okey? So kalau Allah SWT berkuasa mesti ada yang dikuasai. So apa yang dikuasai? Mencipta alam. Mungkinatlah ta'alluq dia. Muta'allaq bi, jadi sifat kudrah muta'alliqatu, berarti muta'allaq dia apa? Muta'allaq dia adalah kullu mungkinat, semua benda yang mungkin. So orang itu dari miskin kaya, berarti dia dapat rezeki kan? Dia dapat rezeki ni dari mana? Allah. Ini af'al Allah. Entah hidup, ini af'al Allah. Budak ni mati, ni af'al Allah. Budak ni sakit, ni af'al Allah. Budak ni sihat, ni af'al Allah. Nampak tu? Nampak betul, nampak. Semua benda yang terjadi di alam ini tanpa terkecuali adalah af'al Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Jabariyah lah Ustaz. Tunggu dulu. Jabariyah, sebab tu kena tengok definisi Imam Sanusi, sebab Imam Sanusi ni bukan hanya mutakalim tapi dia juga sufi. So Imam Sanusi dia tak bezakan dengan cara penjelasan orang lain. Sebab orang lain sekarang menjelaskan bahawa memang yang baik buruk semua datang daripada Allah. Kan dia explain macam tu kan. So apa beza dia yang kedua? Ya, tapi kita jangan menisbahkan yang buruk kepada Allah. Itu sahaja. Itu kebanyakan mutakalim akan jelaskan macam tu. Tapi Imam Sanusi tak. Dia kata, dia detailkan. Kudrah qadimah, Allah SWT kudrah. Tapi bila terjadinya suatu perkara yang entah buat, ini kudrah hadisah dipanggil. Kudrah yang baru. Yang mana entah terbitkan. Tapi yang buat entah terbitkan itu adalah Allah. Itu dia kata, explain. So siapa punya kudrah? Kudrah Allah yang menjadikan entah untuk berbuat. Dan perbuatan itu entah yang buat. Tapi hakikatnya memanglah Allah SWT yang buat. Sebab Allah yang terbitkan pada entah. Nampak dia macam tu. So ini kudrah hadisah. So kudrah, siapa yang kudrah hadisah? Allah lah yakhluqu kudratan hadithatan. So atas nama itu tak bolehlah kita kata kalau ada orang zina, Allah yang zina. Tak boleh. Faham tak? Sebab dia kudrah hadisah tu terbitan entah. Tapi hakikatnya semua perkara kudrah hadisah ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So dia explain tu. Itu dalam syarah Muqaddimat dengan syarah Susta tu dia explain secara detail. Very detail, systematic secara ilmiah. Tapi orang susah nak terima lah. Sebab orang, all mind, setiap manusia, conscious dia punya kognitif dia adalah mengambil sebuah yang paling simple for you to accept lah. Benda yang senang untuk you cerna, itu yang betul. Itu adalah, biasalah cognitive bias. Manusia memang macam tu. Benda yang susah malas nak fikir. Kan? Benda yang susah malas nak fikir. But kalau you go deep, benda yang susah ni, you will know the reality, hakikat, ontologi dia. Memang hakikatnya semua datang daripada Allah. But the reason kenapa ada kudrah hadisah tidak pada Allah, ini yang dipanggil apa nama dia, iaitu majbur, manusia ini majbur pada fi qalibil ikhtiar. Ana tak ingat that word. Imam Sanusi sebut tu. Dia ini majbur di dalam sisi yang yang ikhtiar, something like that. Ada word, nantilah nak buka balik dalam Syarah Kubra dia sebut. Okey. Doktor, saya ada soalan lagi, Doktor. Ada soalan lagi? Apa? Doktor, saya sekarang dah belajar online kat sana. Sekarang ni dah masuk dah? Masuk dah. Cuma dia belajar online je lah. Dulu. Bila fly sana? Tak tahu lagi sebab sekarang ni tengah tunggu visa. Okey. Saya ada belajar subjek tauhid lah. Lepas tu dia kata mengkhususkan waktu untuk pergi ke kubur tu dikira sebagai, menjadikan kubur tu sebagai perayaan. Dengan hadis la taj'alu qabri aidan. Yang tu. Itu bodoh lah. Itu jahlun lah bagi anak. Jahlul bawah. Mengkhususkan waktu anak nak pergi hari Jumaat, nak pergi hari raya, apa masalahnya?
Apa masalah dia? Enta, ana tanya enta jadikan mengaji ada waktu dia. 8.30 RKUD Section 5. Ana khususkan. Semua yang nak mengaji RKUD 2010 Arabic Section 5 8:30 AM. Ana khususkan ke tak? Khususkan. Itu bukan ibadah Ustaz, itu belajar. Belajar tu ibadah ke tak? Ibadat dia. Menuntut ilmu dengan pergi kubur, mana lebih ibadah? Menuntut ilmu kan? Boleh tak nak khususkan? Mana Rasul tak pernah khususkan pun belajar kena 8.30? Macam mana nak jawab? Aiman, diam je. Ya. Nak dia doktor. Faham tak? Faham doktor. Itu jalun bawah nak kata. Tak ada, tu banyak dah, pembahasan tu dah habis. Pembahasan tu dah habis. Kita buka je kitab-kitab Sidi Abdullah bin Sidi Ghurmari tentang I'lamur Raqi'is Sajid. Ahkamul Maqburah, itu semua lengkap dalam tu dalil dia. Ana dah type dah apa kitab Hadmul Haula Hadmil Adrihah tu. Tapi malas nak terbit ni. Nantilah, tunggu. Banyak sangat kerja, banyak sangat projek dalam otak ni. Tapi tak buat-buat. Okey Okey doktor. Okey. Wa aqsamul awwali samaniyatun. Wasani nisfuha, 4 lah. 4 kan? Wasalisu misluha, 4 juga. Wa nisfuhu, sepertinya, dan separuh lagi. Berapa tu? 4 4 2 3 3. 3 lah betul. Yang ketiga 3. Wa misluha sama dengan 4 tapi dan separuh, berarti 3 lah. Okey. Lepas tu idza alimta dzalika fawajibun minal wujubi syar'i. Okey. Wa ma jaza ila wajaba al-awwal minal aqli. Okey. Wal akhiru bi makna saqata fantafa al-ita'. A'ni yajibu bisyar'i ala man yafhamu al-khitaba bitakalifi bil amri wan nahi al-balighi al-aqil alladhi balaghathu ad-da'watu ay ya'rifa. Berarti tengok ni. Ini kaul Imam Ghazali dalam kitab Iqtisad fil I'tiqad. Kalau ada orang yang datang setelah Rasulullah SAW tidak sampai kepadanya dakwah, dia mukallaf ke tak mukallaf? Tak mukallaf. Contoh dia, zaman Rasulullah SAW, berarti abad itu, orang yang tinggal di Jepun, yang Islam belum sampai, pada Rasul baru wafat, mereka tak boleh dikatakan kafir. Betul ke tidak? Dia termasuk ahlul fatrah kerana tidak sampai balaghathun da'watu. Samalah dengan isu mak bapak Rasulullah SAW. Dia ahlul fatrah. Ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Kan? Ini. Ayya'rifa, untuk mengetahui ma yajuzu li maulana wa rusulihi wa ma yastahilu wa ma yajibu. Jelas kan? Kata kalau tak sampai apa nama ni balik dakwah Nabi zaman sekarang tu, tak sampai benda tu, dia still panggil ahli fatrah ke tidak? Macam mana tak dengar? Tak faham. Maksudnya tak sampai dakwah Nabi tu zaman sekarang, contoh di satu tempat tu, tempat A, tapi tak sampai dakwah Nabi. Tak sampai tu dia kena define macam mana tak sampai. Kalau macam hari ni, contohnya dia duduk dekat Sarawak, dekat dalam. Tak sampai kerana bukan dia tak boleh cari, bukan apa. Tapi, dia tahu ada Islam. Tapi tak dengar hujah je, dia tak nak dengar. Dan dia tak boleh lah. Balaghathu da'watu tu apa? Jadi, dia kena ada ruang untuk dia belajar, ada ruang untuk dia tanya, ada ruang untuk dia persoal, maka sampailah tu. Yang tak sampai ni contoh dia, enta pergi dengan isteri enta ke Amerika, naik kapal terbang.
Tiba-tiba dekat Pasifik kapal terbang jatuh. Tinggal korang berdua sahaja. Kan? Tinggal korang berdua memang Muslim. Lepas tu buat anak. Anak baru 3 tahun, dua-dua mati. Kan? Baru 3 tahun. Lepas tu ternyata monyet jaga dia. Tarzan. Hai Ibn Yaqzan. Lepas tu dia besar. Lepas tu dia tak tahulah syariat. Dia tak tahulah Islam. Tak tahulah agama. Dia tak tahu ada Tuhan ke tak ada Tuhan ke. Mana dia tahu. Contoh dia. Tapi bukan Hai Ibn Yaqzan lah. Ibn Yaqzan dia dapat konsep ketuhanan tu. Yang ni dia tak dapat konsep ketuhanan tu. So dia termasuk adalah Ghairul Mukallaf lah. Ahlul Fatrah. Tapi dia tak dipanggil. Dia macam Ahlul Fatrah lah. Sebab istilah Ahlul Fatrah tu orang yang hidup antara satu Nabi dengan Nabi yang lain. 600 tahun tak ada Nabi ni. You have to understand at that phase. Dia beza dengan zaman Aristotle. Sebab zaman Aristotle, Moses dah ada. I mean, that is the after Abrahamic punya religion dah wujud. It's just that at that time, Yahudi, mereka menganggap agama mereka agama bangsa. So, diorang tak ada kewajipan untuk mengajar Aristotle dan orang lain dengan agama Yahudi. You know, bagi diorang, there's no point because they are not going to be saved. So, orang yang Yahudi, orang yang Greek ni pun, Aristotle dan lain-lain ni, so diorang of course lah, they also have to believe in God. Sebab Jews also believe in God. So they come out with their own way how to believe in God, Zeus and everything. And of course Aristotle tak believe in Zeus, but they believe in the concept of God. But of course he's not a prophet. As Ibn Rushd lah kata dia prophet. Okay, you have to understand ni beza dia. But itu pun dia dikatakan sebagai bukan Ahlul Fatrah sebab hidayah tu sampai. And they even study under the rabbi of the Jews in Alexandria. Entah cuba download satu movie. Bukan download lah. Download tak boleh. Piracy. Haram. Nama dia Aurora. Aurora kalau tak salah. Aurora is a lady, perempuan. Greek lady yang tinggal dekat principal di Alexandria. Dia scientist. Dia ni pagan. Start with a pagan. And then Christian bersebar sampai ke Alexandria. And they become too extreme. The Christians jadi extreme. Sampai dia bunuh pagan and dia also bunuh Jew. Faham tak? The Jewish ni dia pun bunuh Jew ni. Sebab dia benci. They are the killers. They are the murderer of Jesus kan. So if you nak faham tu, so it's not that diorang ni tak hidup. Diorang hidup. Greek ni pagan ni dia hidup dengan Yahudi. Dia learn from the Jews. Sebab Jew ni dia ada konsep. Dia dah ada agama samawi tu. So ini yang kita kata even the Greek also have a bridge between the believers and the non-believers. Jadi ada bridge untuk dapat agama samawi. It's just that kesalahan orang Yahudi lah tak accommodate diorang dengan agama yang betul. Of course at that time maybe konon dia syariat yang mereka pegang hanya bangsa mereka. But it's proof that in the time of Jesus, the Christianity is not meant for only Jews. It's for all nation. Kan? That is a dakwah even today. Okay. So ayya arifa mengetahui ma yajuzu li maulana wa rasulihi wa ma yastahilu wa ma yajibu. Okay, ni faham. Fa awwalu wajibin al ma'rifah. Izan awwalu wajibin. Tengok. Kalau enta buat analisis, kajian analisis, then you boleh istintaj bahawa ma'rifah ini awal wajib menurut Damanhuri. Okey. Berbeza dengan Baqilani. Ini mazhab Jumhur Asy'ariyah lah. Jumhur Asy'ariyah. Abu Hasan Asy'ari awal wajib ma'rifat. Kalau tak salah. Boleh buka dalam Ibnu Fura. Sebab itu korang kena belajar yang ana buat carta tu, itu kena belajar sebab nak tahu dia punya tatawur mazhab tu. Wakila al-qasdu ila nazari. Niat untuk nazar. Ini adalah mazhab Baqilani. Wala munafata bainahuma. Benda ni tidak berlanggar kedua-duanya. Ini ijtihad Damanhuri. Munafata bainahuma. Ini boleh analisis ni. Kalau enta nak buat, ini analisis ini saja boleh jadi satu FYP. Yang maksud Baqilani tu maksudnya apa maksudnya? Mazhab Baqilani ni niat nak nazar lah.
apa yang wajib analisa, tak boleh jadi pragmatik lah. Tak boleh jadi apa dia kata agnostik lah. Agnostik ni dia tak nak guna otak dia untuk cari Tuhan. Faham tak? So qasdu ila nazar tu dia memang ada intention untuk nazar. Ini yang Dr. Khalid, tapi Ana belum baca teks betul-betul. Dr. Khalid kata kalau you baca betul-betul kitab Imam Ghazali dalam Iqtisad dan lain dia, sebenarnya kalau ada yang bukan Islam, contoh dia orientalis, dia sedang mengkaji Islam untuk mencari kebenaran. So dia ada qasdu ila nazar kan? Sedang mencari, dia mati. Dia mukmin ke tak? Kalau menurut Imam Ghazali, menurut Dr. Khalid, kalau ikut mazhab ni, sahlah iman dia. Walaupun dia dalam keadaan Kristian ke? Dia sedang mencari. No, ni Ana tak cakap dia Kristian pegang agama, itu benda lain. Orang Kristian pegang agama Kristian, belajar Islam, itu bab lain. Faham tak? Itu mungkin muqarraratul adiyan, perbandingan agama. Sebab dia nak hujum ke apa, whatever lah. Tapi ini contoh dia orientalis. Orientalis, you have to accept, this is a fact. No matter how we hate the orientalis ni, dia sincere. Hari ini dia sincere. Means, they will say what they want to say. They are not shy to express their belief. Alright? Dia tak malu. Dia tak malu masuk ke universiti Islam, perempuan tak pakai tudung. Dia tak malu. Kalau korang tak bagi aku masuk, tak apalah. Korang lah rugi. Ilmu yang aku ada, kau tak dapat. Macam tu lah dia. Faham tak? Dia become sincere. So, Ana jumpa orientalis, perempuan, nama dia Kathleen Olsen. Kathleen Olsen. Dia buat PhD dekat Harvard. Sekarang tengah buat lah. Waktu tu dia datang Morocco, dia jumpa Dr. Khalid. So, Dr. Khalid suruh anak urus dia. Dia ada satu program. Dia bayangkan, dia bagi muhadarah kat Fakulti Usuluddin Ana. Fakulti Usuluddin majority falasifah, mutakallim, sufi, Wahabi pun ada. Itu yang memang hardcore. Ni semua kawan-kawan Ana ni semua hardcore ni semua. Semua ni tulis buku bahasa Arab semua dah hebat-hebat lah. Banyak terbit lah. Murid Taha Abdul Rahman, Dr. Abdul Fakir Samani dan lain-lain. Dia orientalis, belum dapat PhD, budak Harvard ni. Boleh duduk kat depan, ceramah dalam bahasa Arab. Setengah jam. Kan? Dia bawa idea dia tentang akidah Asy'ariyah. Rambut blonde ni, blonde ni, blonde. Rambut kerinting blonde tu. Dan dia syarahkan tu, orang semua tercengang. Orientalis boleh cakap Arab lagi fasih daripada Ana. So of course lah waktu tu Ana tak nak malu, Ana hentam lah dia. Biasalah. So Ana berdiri, Ana cakap tak. So dia jawab balik. Dia jawab, dia bawa lah dia punya nazariat. So, but that is a fact. Dia kata, they have to be sincere, jujur. So dia memang mencari. So I tanya, so do you believe in God? Well, I'm in a process too, but I'm yet, this is the word, but I'm yet not having evidence that can satisfy me. So dia tak jumpa bukti untuk satisfykan dia dengan iman. Okay, so dia, but yes, dia dalam proses al-qasdu ila nazar. So I explain benda ni pun dia faham. Dia lagi faham, dia mental lah, tu basically. Sebab tak nak kata budak UIA naklah orientalis ni, jauh lah. Faham, jauh. Orientalis ni, anak bagi tahu, kalau dia buat PhD, buat master, dia sanggup cuti setahun, pergi duduklah dekat mana, dekat Igdi ke, dekat Morocco tu ceruk mana ke, kalau kat Jordan tu masuklah markas yang mahal tu. And orientalis ni markas, kalau kat Fes tu dia ada nama dia Alif Institute tu, mahal, 10,500 Moroccan dirham for 6 weeks only. 6 minggu saja 10,500 selain makan minum dan tempat tinggal. Itu baru tuition fee lah. And then diorang kena buat setahun proses untuk pandai bahasa Arab. They willing to pay and mujarab. Memang after 1 year, dia boleh cakap Arab fasih, dia boleh baca kitab Arab fasih, dia boleh, kalau dia nak buat ilmu kalam, dia akan baca dengan teks ilmu kalam. Diorang akan cari tutor untuk ajar dia. Dari Qarawin lah. Dulu Muha, Waso tu semualah. Nah, sekarang orang lain lah. Ana pernah dipanggil, Ana tak nak lah. Aku tak nak. Dia kat bayar, tak nak lah. Aku nak banyak kerja lain. But betul, diorang akan ajar betul-betul. Ni yang boleh ajar ni. So, budak-budak Qarawin banyak yang ambil benda tu untuk mengajar orientalis ni. Dan orientalis ni memang tak agama lah, tak ada agama. Ya, Ana jumpa banyak je diorang. And then diorang selalu pergi program, ada satu profesor
Paul Heck nama dia. Ada my friend tak suka lah dia. But I suka dia. Kawan baik Abang Ana pun. But dia Christian lah. Ini he's a true Christian, a Catholic. So dia Catholic, but yet dia willing to have a dialogue lah. And he's good person where dia willing to open his door even for you to attempt to discuss or even to criticize dia punya belief. So that is the whole point, you know. Ini yang kita nak. So waktu I duduk dengan dia and I explain, and then dia dah tulis apa yang Ana cakap. Dia dah buat artikel dalam Scopus dekat Princeton University kalau tak salah, journal dia orang, journal on divinity tu, on the concept of Syekhul Jama'ah lah. Waktu tu Ana tengah buat paper on Ben Kiron tu. Dia dah buat dah siap dah. Saya cakap lah, apa aku nak buat lagi, dia buat. Faham tak contoh dia? You know, orientalist. So bukanlah Ana nak puji orientalist. No, but I'm saying ni lah kita, mana kita orang Islam ni? Where are we? Mana kita nak pergi ni? Apa yang kita boleh buat ni? Copy paste. Ana tak sukalah. So we need to do something new. Faham? So we need to do something new. So benda-benda macam ni lah, ini something new. Orang tak buat lagi kerja ni. So entahlah yang kena buat. Manuskrip ni tak ada orang buat. Damanhuri. Mana anda tahu Damanhuri ada akidah? Ini ada. Faham tak? So this is something new. Okay. So maksudnya orientalis tu orang yang belum ada pegangan agama lagi lah. Dia masih mencari lah. Orientalis orang yang mengkaji Timur. That is orientalis by definition. Ada yang ada akidah, ada yang Kristian, ada yang Muslim, orientalis pun ada. But what I'm saying is orientalis yang Ana maksud ni orientalis yang hari ini yang most of them memang tak beragama. Dia atheist, you know, free thinker. Macam entah tahulah majority American or even European hari ni free thinker. Itu sebab tu entah pergi UK, you go to chapel, you go to church, tak ada orang. And that is a fact. Kalau tak, mana boleh Sultan Brunei beli monasteri kat London tu rubah jadi zawiyah? Apa itu? Okey, wakilah ghairu zalika. Tengok wakilah ghairu zalika berarti banyak kaul. So ini jangan titik, ini koma. Ini koma. Sebab dia belum habis lagi, dia tengah explain. Fal wajibu, ini betul lah titik. Fal wajibu, so entah punya explanation dekat sini. Explanation ni. Atau footnote. Khilaf tadi Ana sebut tu lah. Fal wajibu ma yamtani'u adamuhu. Wal mustahilu ma yamtani'u wujuduhu. Ini boleh baca dua. Yumtana'u yamtani'u. Sebab dia ifta'ala. Okay. Wujuduhu. Wal jaizu ma yasihu wujuduhu adamuhu. Wa kullun. Dan setiap satu. Min hadhihi. Berarti ini istighraq. Kalau kullu bid'atin, dia tak istighraq. Ni Aiman Nasruddin kena belajar. Kena belajar mantik dengan belajar nahu. Kalau kullu bid'atin, dia tidak istighraq. Dia akthar, kebanyakan. Tapi kullun min hadhihi, dia jadi istighraq. Faham? Maka setiap satu daripada ini daruriyun. Ini kena harakat. Tasydid harakat. Wa kullu min hadhihi daruriyun wa nadhariyun. Setiap satu daripada inilah keterangan ni semua ni. Itu adalah daruriyun wa nadhariyun. Sebab tu dia guna hadhihi. Sebab dia jumlah yang datang sebelum dia. Hadhihi kan yang dekat, isyarat kepada benda yang dekat. Contoh dia kalau enta baca dalam kitab Al-Irsyad Imamul Haramain, dia selalu guna bukan zalika, bukan hadza, tapi zaka. Kenapa? Sebab dia nak tunjuk tawassut. Apa pendapat dia itu semua pertengah-tengahan. Itulah akidah yang pertengahan. Al-iktisab fi i'tiqad lah. By the way, mesyuarat kurikulum dia orang suruh edit kurikulum next year ni guna iktisab fi i'tiqad untuk Islamic akidah, tahzibul mantik untuk usuluddin. Mampuslah korang. Susah tu. Ana okey je. Ana tak ada masalah. Koranglah pening kepala. Tapi falsafah pun ada juga bahasa iktisad. Itu kesalahan besar. Kalau bidang falsafah nanti dah tak boleh pakai iktisad. Dia dah kena pakai jadali. So dia kena ada
kitab pertama Asy-Syifa Ibnu Sina, and then Tahaffutul Falasifah, and then jawab tahafut baru betul. Sebab dia nak menerangkan apa yang dalam tahafut tu lah. Dan tahafut, dan dia kena Tahaffutul Falasifah. Dia jangan Maqasidul Falasifah tak apa, but don't use iktisad. Iktisad ni untuk lawan mutakalim, untuk lawan ini nak lawan Mu'tazilah dengan Jahmiyah. Ini masalah dia. Ana baru baca lagi satu. Ada lagi satu buku Ana baru beli, tapi Ana nak tak puas hati lah. Naura dekat sini kot. Ada satu gontor cetak baru ni. Dia tulis buku dia tentang ilmu kalam. Ana baca lah, mengarut doktor lah tu, Harry ke apa, alumni UIA lah, 2003 dia punya master or something on. Ana baca, dia nak bahas ilmu kalam. Dia nak defend ilmu kalam. Tapi dia hentam hanya dua. Dia hentam Mu'tazilah, lepas tu dia hentam liberalism. So mana Wahabi dia? Dia tak hentam langsung Wahabi. Dia tak hentam langsung Mujassimah. Dia tak hentam. So purpose dia dah hilang. Inilah orang panggil pengelabuan. Mengelabui ilmu kalam. Dia guna Asy'ari itu untuk lawan Mu'tazilah dengan liberalism, tapi dia tak nak lawan Wahabi. You know? Dia tak nak lawan Mujassimah. This is what they call bias. Mana boleh orang yang ilmiah, dia kena, you have to be fair lah. Kalau you nak bahas benda tu, you have to bahas all. Kanan dengan kiri. You tak boleh lawan kiri je. You tak lawan kanan apa. So, and then you claim you sebagai iktisad. Ada baca lah cakap, dia masalah besar lah. Kalau Ana jadi supervisor, Ana hentam lah. Helmi Zakashi ke doktor? Helmi Zakashi ke buku merah? Pengantin. Ya, Mawakif nama buku dia. Oh, saya ada buku tu. Cuma entah baca, kan dia attack Mu'tazilah. Kan lepas pembukaan and then they explain all the perpecahan, itu tak ada masalah for me. All the beginning tak ada masalah. But bila sulbil maudhu' tu dia hentam dua. Tujuan dia nak guna ilmu kalam untuk hentam Mu'tazilah yang pakai rasional, and then dia nak relatekan dengan liberalism. Betul. So now the question is, you are attacking on the left wing, but you tak ada attack for the right wing. Mana boleh? So buku tu okey je lah, cuma tak for me lah. I know the reason why dia jadi macam tu. You don't ask me lah. I know why dia jadi macam tu, sebab dia datang dia gontor. So of course they will not entam ke Mujassimah. Kenapa dia tak entam Mujassimah? Ada yang membuka pembukaan Amal Fathi Zakarsi. Amal Fathi Zakarsi itu memang Wahabi, dah tahu lah dia dah. Ada debat dengan dia, dah jumpa dia dah. Adak dia belajar kat Morocco. Anak dia marah-marah lah dengan anak sebab anak dah hentam bapak dia. So dah kata you have to be ilmiah. You claim pondok you tak membezakan mana-mana akidah. You boleh nak jadi Wahabi, boleh nak jadi ahli sunnah, boleh apa bebas. Semua boleh masuk lah kononnya dekat gontor tu. But at the same time you bias. You know, you bias dari segi apa? Liberal tak boleh, Syiah tak boleh. So anak kata ni apa ni? So Wahabi boleh tak? Oh tak apa, kita enggak bedakan. Kita di atas semua golongan dan semua kelompok. Kamu Muhammadiyah boleh, NO boleh, semua boleh masuk. Tapi at the same time, Syiah boleh tak? Oh tak boleh pula. Okay. Liberal tak boleh juga. So macam mana ni? Ini bias lah. Kalau you nak jadi bebas, you have to jadi UIA betul-betul. UIA tak kisahlah kau nak jadi apa. Nak jadi apa? Wahabi, nak jadi Asy'ari, nak jadi Syiah, Ibadi, masuklah. Betul tak? Betul tak? Betul lah. Tapi of course lah, kalau macam mana dengan nak jadi mulhid, itu tak boleh lah sebab dia Islamic institution. Itu kita terima lah. Dia bias dari bab tu sebab the institution is Islamic. Anak kata ini anak kata, kalau if you nak jadi betul-betul macam Orientalist, nak jadi macam UK, macam Oxford, macam Harvard, then you have to betul-betul buka semua. Terima semua jenis perdebatan dengan adab lah. Dan anak boleh lah duduk dengan orang yang nak hentam Ibn Arabi. Tak ada masalah. Kita duduk sama, kita bincang. Janganlah troll, janganlah apa kan. Duduk bincang lah. Dan kita boleh selesaikan. Faham tak? Macam kat Oxford, macam kat Harvard. Tapi kalau you said that, unless you nak kata that ni macam pondok Lirboyo ke Pelosor ke Pondok Ana ke, lain lah. Kalau you Wahabi tak boleh masuk lah. Kalau you Syiah tak boleh masuk lah. Ya, sebab kita memang hanya Asy'ari dan memang kita ajar bagi Asy'ari. Itu lain lah. Faham tak? Then you become, kalau kat Malaysia ni, College Islam Sofa hanya yang macam tu je. Tok guru dia saja. Orang lain tak boleh. Macam tu lah. Tak apalah, you jadi kelompok you lah. Faham tak? So macam Pondok Ana, Lirboyo contoh dia ada 30,000 student. Dan dia memang kata kita Asy'ari, kita Sufi, kita tolak Muhammadiyah. So dia cakap, dia angkat bendera awal-awal. But so, itu memang kita. So tak ada masalah.
But you is wrong when you dah angkat bendera, you kata kita tidak menyebelahi mana-mana, bendera putih. But at the same time, you limitkan yang Wahabi tak boleh, yang Syiah, yang Syiah tak boleh, yang liberal tak boleh. Ini sama je bagi Ana. So no point. Tapi Ana baca lah. So, kalau Ana nak kritik je lah. So fal wajibu ma yamtani adamuhu wal mustahilu ma yamtani wujuduhu wal jaizu ma yasihu wujuduhu adamuhu wa kullu min hadhihi daruriyun wa nadhariyun musbitun aw manfiyun. Okey, so ni footnote dekat mana ni? Ad-Daqaq, Jamal Farouk Ad-Daqaq. Okey, ni Ana tak ingat Ana suruh bold kan? Dah memang bold dah. Oh, dia tak keluar Al-Qahirah, Kashidah. Okey. Okey. Yang tu saya ambil kitab tu aksam dia. Daruri, nazari, musbit, nafi, manfi tu semua. Ya, okey fine. Cuma ni hak ni tambah tangkai lah. Shift J. Okey. Ada persoalan? Yang lain diam je. Yang tadi doktor kata yamtani'u boleh, yamtani'a. Yamtani'u, yumtana'a. Okey. Ada yang tanya ke tak ada? Oh, ada chat Assalamualaikum Ustaz. Mohon maaf Ustaz, saya ingin bertanya tawasul pada Nabi yang biasa digunakan ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi al-kiram syai'ul lillahi lahumul fatih. Ini bukan tawasul, ini namanya ihda'us sawab. Boleh lah. Maksud syai'un lillah di sini bagaimana Ustaz? Segalanya adalah semuanya diberikan syai'un lillah, semuanya kerana Allah SWT bagi mereka Fatihah. Maksud dia apa? Nak tak nak ini semua adalah kerana Allah SWT ikhlas. Ini ibarat dia ada dekat dalam kitab Allahumma salli ala Muhammad Bughyatul Mustarsyidin. Enti cari sendiri. Dalam Bughyatul Mustarsyidin dia syarahkan tentang syai'un lillah. Okey? Ada lain tanya? Tadi nak tanya. Tapi buku Mawaqif tu kayaknya okey lah kan kalau baca kan? Tak ada masalah kan? Ada semua buku okey nak baca. Tak ada masalah. Nak cakap salah tu Ana boleh je lah kritik. But is benda yang dakik lah, you know. Yelah, nak tahu apa doktor punya komen. Jadi saya faham lah kalau baca buku tu nanti. Tak ada masalah nak baca. But I don't like it lah, tu je. Faham No, lah. I don't like it bukan don't like it sebab dia punya proposition dia, tak. But the issue is I geram. Ini I geram. The right word is Ana geram. Kenapa dia tak hentam on the right wing? Kenapa dia hanya hentam on the left wing? Where is the right wing? If you are going to say you are going to talk about ilmu kalam, you should have the both wing. Unless dia kata I'm doing this on the left wing, then my PhD thesis will be the right wing. Then okay, I will understand. Faham tak? Ini geng-geng yang yelah nak promote lah ilmiah, international. Okay, any question? Dah, tak ada lah. Tu je. Doktor. Ya. Kalau tawasul kan, kalau saya doakan apa? Allahumma inni as'aluka wa atawassalu ilaika binabiyyika. Boleh ke doktor? Ke kena guna jah juga? Jangankan tu sahaja. Ya Allah, ya Rasulullah akhidni. Boleh ke tak boleh? Ya Rasulullah akhidni. Boleh ke tak boleh? Boleh doktor. Kenapa tak boleh? Kalau itu boleh lagilah. Allahumma inni atawassalu bika ila nabika. Itu Ana pun heran. Itu Jakim kan haram kan, sesat kan. Hantam lah habis-habis. Bully. Sampai okay, off record. Kan ada satu video Mazhar kata ada satu orang tu dia nak bolehkan tawasul sampai cakap, kalau saya tanya dia, oh Jesus, boleh ke tak boleh sebut oh Jesus?
Dia kata, oh Jesus, kalau oh Jesus tu anak Tuhan tak boleh lah. Tapi kalau oh Jesus tu adalah Nabi Isa, boleh lah. So, itu bahaya dia cakap itu kan. Itu ada lah tu. Itu ada lah tu waktu persidangan MTI tu, Muzakarah Kebangsaan tu. Tak, bila dia orang nak haramkan apa, nak bezakan tawasul, benda tu dah sabit dalam kitab, penuh. Apa yang nak cakap lagi? Ulama dah kata dah, ya Rasulullah aghidni, boleh. Lepas tu dia nak kata bahaya kena sadu dzara'ib. Anak kata mana boleh sadu dzara'ib benda khilaf? Itu ada kata sadu dzara'ib benda khilaf tu salah besar tu. Sebab tu ada baru diorang terbit, UKM terbit thesis master on apa kesan sadu dzara'ib dalam akidah tu, ijtihad tu kan. Dia nak tunjukkanlah well Jakim memang gunakan tu untuk menghalang banyak benda. Of course lah dia defend benda tu. Ana hentamlah, mana boleh. Mana boleh ada khilaf satu A and then B, sadu dzara'ib tak boleh. Boleh ke tak? Mana boleh? You kafirkan orang, you sesatkan orang guna sadu dzara'ib. Boleh ke tak boleh? Mana boleh? Sadu dzara'ib ni prosedural sahaja. Dia tak boleh mendosakan orang. You boleh korek lubang. Memanglah you boleh korek lubang. Tapi you buat lubang orang jalan sampai mati. Kalau ada orang jalan mati, you lah tanggung. Tapi korek tu apa? Haram lah. Yelah haram kerana apa? Yam tanik. Faham tak? Tapi kalau dia korek tu sebab itu tanah dia. Dia punya pasal lah. So you boleh tak nak hukum haramkan dalam erti syirik. Dijatuhkan syirik sebab dia korek lubang. Mana boleh? Ini sadu dzara'ib salah guna. Ini contoh dia lah. Tapi nanti Ana ada session dengan Pergas Singapura. Itu ada bahan dia lah satu. Khusus Ana punya artikel on the sadu dzara'ib. Tapi korang tak boleh lagi, tak cukup syarat lah nak buka tu. Okay, ada lagi? Aiman Nasruddin tu entah duduk dekat Madinah tu, nanti beli Bughyatul Mustarsyidin cetakan Darul Minhaj tu. Entah pergi Madinah, depan universiti tu banyak kedai buku. Pergi kedai buku Darul Badawi. Pergi kedai buku Darul Badawi, kain salam kat yang jaga kedai buku. Of course dia tak ingat Ana lah. Ana beli buku semua dengan dia. Kalau pergi umrah tu, itulah kedai, the only kedai Ana pergi. Adalah lagi satu kedai Wahabi satu tu Ana pergi juga. So ada banyak buku rare Wahabi lah, buku lama Wahabi tu. Ana belilah kat situ lah buku Saniyah tu, Duror Saniyah tu, yang dalam tu yang jelas-jelas dia kafirkan umat Islam semua. Ana beli tu jadi bukti lah. Wahabi nak cakap banyak, buka je buku tu. Diam dia orang. Takfiri. Okay, ada lagi soalan? Doktor, yang berkenaan yang maksudnya pihak sana yang membezakan ibadah. Maksudnya kan dia membezakan ibadah. Maksudnya dia orang kan ambil berat tentang ibadah. So bolehkah kita cakap itu adalah satu proses sekularisasi yang dilakukan oleh dia orang? Sebab hari ini kita selalu cakap sekularisasi agama dengan dunia. Tapi kita pun lihat mereka macam seolah membezakan ibadah dan dunia ni tak ada kaitan. Maksudnya mereka menekankan ibadah saja. Boleh kita cakap macam tu? Saya tak dapat nak jawab. Sebab definisi sekularisasi yang dimaksud oleh Ental kat sini dengan makna yang mana? Sebab sekular sendiri memiliki banyak makna kan? Yalah, betul. So you have to understand, the Europeans bila dia guna istilah secularism and then dia adopt oleh Kamal Atatürk, dia adalah memiliki makna semuanya bersandarkan pada knowledge, science, kan? Secular, something that is scholastic, secular tu perkataan sekolah, almaniah kan, ilmaniah. So dia nak guna perkataan everything start from the knowledge. But of course we say this is not knowledge. So apa maksud secular kat sini? That is you have to tergantung lah. But if you are saying ini adalah satu perkara yang menjauhkan orang dalam menjadikan kehidupan seharian dia pada ibadah, it depends also. Sebab ada orang yang jenis macam Salafi, Wahabi macam ni, tapi ibadah dia lagi kuat daripada Ahli Sunnah. Itu anda tahu. I've met orang yang betul-betul memang tahajudnya, Qurannya memang dia kena hafal, dia paksa diri dia, but dia radicals. But at the extent of radical dalam beragama, bukannya beragama, juga dalam berilmu. I've met them. Dan so kita tak boleh kata dia menjauhkan dia daripada agama sebenarnya, dari ibadah, sebab dia orang tambah beribadah.
Ada. Tapi of course ada juga kerana macam ni dia duk kafirkan orang tapi dia sendiri ibadah yang wajib je lah. Sunat-sunat yang lain pun dia malas sebab semua bidah. Macam mana dia? So dia take for granted lah. Atau abuse dia punya ideologi tu untuk kepentingan memalaskan diri dia beribadah sebab semuanya bidah. Itu boleh lah juga. But it depends on the definition. So I cannot answer. I cannot. The answer will be not accurate. Because dia punya principle tu dah tak accurate. Okay? Okay. Dah habis? Ustaz. Ya. Okay. Ana tak tahu, Ana tak pernah ajar benda tu. Ya betul. Kelas Ana sahaja ke sampai kelas Dr. Asma pun mengajar sifat 20? Saya sama lah. Dia pun ambil slide Ana. Tak, okay. Okay, Ana dipanggil untuk jadi what they call it, curriculum review punya, dia panggil apa, auditor lah kan. Penilai lah, reviewer lah. Of course lah Ana batalkan, Ana sesatkan dan bukan Ana seorang, Dr. Amali pun criticize. But like I said, we have to give kebebasan pada student. You have to open the possibility untuk student have a different thought. So you have to buka, you tak boleh main one-sided. So ini yang Ana takut dekat CFS. Bila CFS ni mengajar, dia kena ikut macam tu. Ni kalau orang jawab tak bagi saya tawasul boleh, and then you nak salahkan. Tak boleh lah. Then you hilanglah the purpose of university. And entah tengok dalam kelas, Ana punya kelas, any of my classes, ada soalan tentang tawasul. I have a student who actually jawab, kan? Actually jawab yang defend, yang haramkan, yang syirikkan tawasul dalam masjid kubur. But sebabkan dia tulis Arab dengan fasih, sebab dia orang Arab, and then dia bagi hujah dengan menurut dia kuat, of course Ana boleh argue, but it's not fair lah because dia datang dengan evidence. So Ana bagi dia Ana bagi dia bagus. Itulah kan kita ada rubriks. Kita ikut je lah rubriks. Dia ada Quran, dia ada sunnah, dia ada apa, dia ada hujah, dia ada ni, dia ada bahasa Arab, dia betul, okey lah. Nampak tu. Tapi if you ahli sunnah nak jilat Ana, tapi tulis Arab pun Ana tak faham, sorry lah, bahasa Arab tu dah kosong. Lughah Arabiah dari 4, Ana tulis 1 je. And then manhaj, adalah bawa Quran yang macam last semester, dia bawa Quran tapi dia tulis Inggeris, lepas tu dia pergi translate, Google Translate, nampak sangat dia tahrif ayat tersebut. I'm not stupid. I tahulah itu tahrif. So apa lagi, memang dapat kosong lah. And then message Ana tanya kenapa kosong, Ana snap dia terdiam terus. Kata, aduh boleh. Walaupun apa dia cakap, apa dia nak ikut apa yang Ana ajar. Itu je. But I hope CFS tak boleh macam tu lah. They cannot be like that. They have to open-minded, bagi kesempatan untuk budak berkarya, untuk budak berhujah, untuk budak untuk lawan, untuk budak untuk berfikir. Anak kat Indonesia ni satu yang I appreciate. No matter what dekat Indonesia, you masuk any university, you have rights to argue. And your lecturer suka you berargue rather than you diam dan ikut cakap dia. Dia orang ada sifat tu, but not us. Tak ada kat Malaysia. Ini yang Ana tak suka. So Ana open, nak argue lah. Ada je student Arab last semester argue dengan Ana bila Ana kata semuanya datang daripada Allah juga kan. Dia kata dia bagilah ayat tentang usaha, Ana bagi, Ana jawab balik. Ayat ni macam mana pula? Dia okey. Dia surrender lah. Boleh je. Depends lah. Okay. Apa lagi soalan? Saya pernah dengar kalau bersalawat untuk orang